saya nak tunjuk Ni kalau orang yang nak belajar buat rap sendiri, boleh saya ajar ni. Ni stiker apa yang kita pakai. Ni kedut ni. Lepas tu kita akan buat magic untuk hilangkan dia. Tadi kedut kan? Ni. Kalau kita bagi kedut, kita bagi kedut je. Kedut kita kedut Tengok kita magickan dia. So, dah okey kan? Nampak tak? Dah okey. So, bila korang nak rap, kita boleh tarik dia, kita blow dia, kita tarik. Kita tak takut dia naik line gum, kita tak takut dia kedut teruk, kita tak takut dia scratch. So, kita boleh blow, kita boleh main. Sebab material yang kita pakai ni bukan material biasa. Lepas tu okey. Perbezaan PET dan juga biasa. Apa perbezaan dia? Kalau PET, stiker dia macam ni, belakang dia transparent. Kalau stiker biasa, stiker murah biasa, sekejap okey, macam ni. Dia macam kertas biasa. Lepas tu kalau tengok secara dekat, PET warna dia gloss. Nampak dia kilat. Kalau stiker biasa, dia gloss juga, tapi dia masih ada kulit limau. So bila kita tarik, kita blow macam tadi ni kan, macam ni, kita scratch ni, dia takkan jadi balik. PET boleh buat. Dan material yang kita pakai ni ada juga PET kita pakai, dia akan naik line gum. Lepas tu nanti supplier akan suruhlah kita beli material yang untuk hilangkan line gum tu. Tapi untuk PET yang sekarang, yang kita pakai sekarang, tak perlu pakai material tu. Tengok ni baru siap wrapping ni sebenarnya. Tak perlu pakai, tak ada line gum. Kita boleh cakap 99% tak ada line gum. Kita blow pun, mungkin orang rap dia tahulah bila dia blow nak tarik kan, dia akan takut naik line gum. Line gum ni dia akan jadi line macam bercalar. Kalau stiker biasa ni mungkin akan jadi barai sikit lah. Dia tak jadi line gum, dia akan jadi kulit limau. Bila kita scratch, dia akan jadi kasar. Kalau PET ni dia akan handsome. Itu saja daripada saya. So siapa-siapa nak rapping ke, nak minta kita supply rapping ni ke, boleh projek.